Putus dia bahagian sini guys. Kau tengok. Putus dia bahagian atas guys. Okay guys, assalamualaikum dan anda sedang menonton Awi Vlog channel. Okay guys, untuk video kali ni simple je. Macam korang tengok dekat tajuk, hari ni aku nak tunjuk korang cara-cara nak tukar kabel clutch dekat SYM VF3i ni guys. So untuk pengetahuan korang, aku punya clutch putus. Dia kena pada masa aku tengah kerja. Memang pisang gila. Okay, dia putus belah atas Aku ingat dia putus belah bawah. So dia putus dekat dia punya kepala atas ni. So untuk kabel throttle yang aku nak ganti ni, aku memilih kabel throttle daripada brand kabel throttle model Waisuku. Okay, so kenapa pakai Waisuku? Sebab aku tengok, aku buat research, ramai mengatakan kabel Waisuku ni ngam dekat SYM. Dan bila pakai kabel clutch Waisuku dekat SYM ni, dia punya clutch automatic jadi lembut. Okay, siapa yang pakai SYM tahu lah, kalau ori motor punya kabel clutch, dia punya keras dia macam kau pakai hyper clutch lah, keras gila. So ramai feedback kata kalau tukar kabel clutch Waisuku, dia akan jadi lembut. Okay, plastik dia aku dah buka dah. So ni dia kabel clutch Y15ZR brand Tokahi. Okay, so tanpa buang masa, jomlah kita buka kabel set. Okay, sebenarnya aku agak malas sebenarnya nak tukar, sebab SYM ni di banyak part nak kena buka. Nak kena buka sini, nak kena buka sini, lepas tu nak kena buka belah tepi. Dia banyak kerja lah. Okay, so tak apa, kita layan pelan-pelan. So jom kita buka. Okay guys, so macam kau tengok, aku dah buka dah semua bahagian. Okay, kepala ni dah agak rumit sikit. Aku ni first time buka, jadi aku agak macam terkial. First, kalau untuk kepada korang yang tak tahu, kena buka sini. Dia ada 1, 2, 3, 4. Lepas bila korang dah buka tu, yang belah kat sini ni, yang bila korang buka tu, yang belah sini ni, korang tolak je cap tu, dia akan tanggal. Okay, so bila tanggal, dia akan ada 1, 2, 3, 4. So barulah boleh buka cover yang depan. Okay, so untuk yang dada pula, korang buka ni je, ni dengan ni. Lepas korang tolak je kat depan dan terus tanggal. Okay, so untuk bahagian tepi pula, ini kena buka lah untuk memudahkan kita nak masuk. Okay, kalau nak buka ni, kena buka dulu yang tengah. Yang tengah ni dia ada 3 skru. Satu skru bakul lah. Kalau yang korang pakai bakul, korang kena buka lah. Tu 1, 2, 3. Okay, so bila dah buka tu, kat sini ada skru. Buka 1, 2, 3 dan 4. Dia bahagian tepi lah. Tu bahagian tepi dengan bahagian tengah dekat seat tu. Alright, so bila dah buka sini, barulah senang untuk kita tukar kabel clutch. Okay, so kabel clutch aku, okay, dah jatuh habis lah. Alright, so kita boleh tengok dia punya laluan dia. Okay, korang tengok je laluan dia balik. So korang tengok balik kabel yang original ni, dekat mana laluan dia, dekat situ lah yang korang akan lalu balik. Okay, so ni dia ada pengikat ni. Okay, kalau tengok dekat tengah ni, nampak dia ada lalu. Dia ada bahagian ring tu. Ya, nampak? Dia ada bahagian ring tu pun kena masuk juga. Okay, so follow je lah laluan kabel ori motor. Okay, so jom kita tukar dulu. Okay guys, so sekarang ni kabel original pun aku dah keluarkan. Okay, so aku ukur ni kabel Waisuku, ini kabel original. So apa yang aku tengok, untuk Waisuku dia lebih panjang sikit. Panjang Okay, so yang putus dia bahagian sini guys. Kau tengok, putus dia bahagian atas guys. Okay, so aku tak tahu apa punca dia. Memang dah time lah, sebab aku punya mileage pun dah 11,000 km. Aku buat daily, aku buat kerja. So mungkin aku masuk gear, turun gear, aku start sentap. So dia snap lah dekat kepala ni.
Okay, right. So sekarang ni bila dah buka ni, nak pasang lah yang baru. Okay, untuk yang baru ni aku ada tips. Kalau korang ada minyak, orang kata minyak singa ke apa kan, kau boleh masukkan minyak tu dekat dalam ni, dalam kabel ni, tuang. Korang titis, kau tegakkan. Make sure minyak tu boleh keluar lah kat dalam. Okay, so jom lah kita pasang. Okay guys, so settle dah, pasang kabel total Y suku ni. Memang betul lembut guys, lembut gila, berbeza gila. Okay, so macam aku cakap tadi, kalau korang ikut laluan original asal kabel, memang sangat senang guys. Korang sulur je kat bawah, and then korang tarik je. Lepas tu jangan lupa masuk dekat dia punya, ada dia punya longkang kat situ, dia punya cincin dia tu. Korang masuk, and then dekat sini pun sama, dia ada cincin dia yang masuknya laluan dia yang sebetulnya lah. Korang masuk dekat situ, dekat sini, and then terus pasang. Lepas tu bila korang pasang, korang adjust lah. Yang ni korang adjust kat sini ke, ataupun korang adjust dekat sini ke. Okay, dia antara dua. Tapi lebih baik adjust kat bawah lah. Yang ni sebab susah sikit kalau nak adjust. Anda kata kalau apa-apa problem ke, nak buka kepala tu agak bergaduh ke lah, sebab banyak benda nak kena buka kan. So prefer korang adjust kat bawah lah. Tapi kalau bawah pun dah adjust habis pun macam tak ngam, korang adjust lah sini. Macam ni aku adjust sikit, aku bagi kangkang sikit. Sepatutnya kalau original dia rapat. Okay, right. So settle dah pasang kabel. So aku harap korang clear. So jom kita pasang. So sekarang ni aku nak pasang cover set lah. Right.